Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak bercakap sedikit berkaitan dengan kuasa dan juga undang-undang. Okay? Buat pengetahuan korang, Yusof Ratta baru sahaja dilepas dan dibebaskan bagi satu pertuduhan di bawah Seksyen 39B dan satu pertuduhan di bawah Seksyen 36 Akta Senjata Api. Okay? So, Seksyen 39B ini merupakan satu kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya dan sekiranya didapati bersalah, orang tersebut boleh dikenakan hukuman penjara seumur hidup ataupun boleh dikenakan gantung sampai mati. Seksyen 36 Akta Senjata Api pula adalah kesalahan yang melibatkan seseorang itu mempunyai kepemilikan ke atas senjata-senjata tiruan dan sekiranya orang ini dapati bersalah bagi kesalahan tersebut, orang ini boleh dikenakan penjara ataupun boleh dikenakan denda up to RM5,000. Okay? So, di dalam melepas dan membebaskan Yusof Ratta ni, kita boleh tengok bahawa alasan penghakiman daripada hakim menyatakan bahawasanya pihak pendakwaan telah gagal untuk membuktikan satu kes prima facie. Okay? So, macam mana sebenarnya nak membuktikan satu kes prima facie? So, kita akan tengok balik tadi Seksyen 36 dan kita akan tengok balik Seksyen 39B. Okay? So, menarik untuk kedua-dua kes ni, kedua-dua kes kongsi elemen yang lebih kurang sama, iaitu berkenaan dengan satu, kawalan, dan nombor dua, pengetahuan, dan nombor tiga, pemilikan. Okay? Untuk pengetahuan umum, okay? Sekiranya kita dijumpai dadah bersama kita, okay? The fact bahawa kita ada simpanan ke atas dadah tersebut belum cukup lagi untuk mengatakan bahawa kita adalah tuan punya ataupun kita adalah orang yang memiliki dadah tersebut. Sebab apa? Sebab lagi dua elemen yang perlu dipenuhi, iaitu pengetahuan dan juga kawalan. This is a very important element. Sebab tu dalam kes Yusof Ratta, hakim menyatakan bahawa pihak pendakwaan gagal untuk membuktikan kes prima facie sebab kesemua bukti-bukti yang telah dinyatakan kepada mahkamah tidak dapat membuktikan bahawa Yusof Ratta mempunyai pengetahuan dan juga kawalan ke atas barang-barang yang dijumpai, iaitu dadah berbahaya tersebut dan juga senjata-senjata imitasi yang dijumpai di dalam kereta. Walaupunlah dia ada simpanan, tetapi without knowledge, pengetahuan, without kawalan ke atas barang-barang tersebut. Kawalan ni bermakna Yusof Ratta kena ada kawalan untuk membuang barang tu, untuk mengalihkan barang tu. Sekiranya dua perkara ni tidak boleh dibuktikan, bermakna mana-mana kes untuk penyimpanan senjata api dan juga untuk kes penyimpanan barang-barang dadah ini tidak boleh diteruskan ke atas OKT-OKT yang tidak dapat dibuktikan ke semua elemen ni ke atas dirinya. Okay? So, benda ni merupakan satu perkembangan yang menarik. Sebab apa kita tahu, this is the same Yusof Ratta yang telah membuat satu alegasi yang sangat serius kepada kita punya Prime Minister. Okay? Adakah perjuangan Yusof Ratta berakhir setakat ini? Aku rasa tidak. Mungkin perjuangan akan diteruskan. Walaupunlah kes ini telah dilepas dan dibebaskan di peringkat Mahkamah Tinggi, sebenarnya pihak pendakwaan masih lagi boleh merayu kepada keputusan Hakim Mahkamah Tinggi. Dan sekiranya pihak agensi memang berkehendak untuk rayuan ke Mahkamah Rayuan, maka perjuangan kes Yusof Ratta akan diteruskan ke peringkat Mahkamah Rayuan. Akhir sekali daripada aku cuma nak cakap dengan korang, kuasa dan juga undang-undang itu adalah dua perkara yang berbeza. Okay? Maybe kita ada power untuk viralkan orang, untuk cakap orang ini jahat, untuk cakap orang ini isap dadah, jumpa dadah kat dalam kereta dia sebelum dia kena tuduh. Tetapi bila dah kena tuduh, bila dah masuk mahkamah, benda yang paling penting adalah bukan apa yang netizen percaya, bukan apa yang kau percaya sebagai pengadu, tetapi apa yang kau boleh buktikan di hadapan hakim untuk hakim ambil supaya semua elemen pertuduhan itu dapat dibuktikan dengan sempurna. Sekiranya tidak, kes itu akan menjadi sebuah kes yang sia-sia. Bye-bye.